dia macam sangkut sikit lah, sebab grease dah lama kan, dia ada kering lah grease dia tu. Dia punya roller ni. Lepas tu dekat atas pun ada rail juga, ada roller dengan rail kan atas dia. Nampak? Dia ada macam rail lah untuk dia punya landasan ni kan, untuk pintu ni automatic ni. Okey, dekat bawah pun ada. Dekat bawah pun ada dia punya roller dia dengan track dia lah sini. Okey geng. Punca dia punya roller tu dah kering, grease dah kering lah. Okey, saya akan tunjuk satu ubat dia untuk merawat penyakit ni geng. Tak payah hantar kedai geng. Boleh beli sendiri dan rawat sendiri masalah kereta anda geng. Kereta Wellfire, Alphard dan juga Estima boleh guna geng. Ini dia geng, ubat dia geng, kita dah jumpa. Lihat Insing Takaji Smart Tech. Ni dia ubat dia geng. Ubat untuk rawat penyakit pintu kereta. Estima, Alphard, Wellfire semua boleh geng. Saya beli yang jenis Toyo High Temp Grease. Ini lebih sesuai lah sebab kita cuma perlu spray saja geng. Kalau yang jenis sapu tu mungkin yang grease dia berketul-ketul dan pasir ataupun habuk-habuk mudah melekat geng. Lama-lama dia jadi keras dan masalah akan timbul lagi selepas itu geng. Jadi kita gunakan jenis spray ni sebab senang. Dia tak berketul dan tidak memerangkap pasir-pasir dan juga batu. Okey geng, dah siap geng. Dah siap taruh dia punya apa panggil ni, dia punya nozzle dia kan nak spray. Tapi sebelum spray tu kita tengok cek dulu pintu ni dah okey ke belum. Saja nak cek. Ada masalah lagi geng. Alamak geng, masih masalah geng. Jadi confirm masalah. Okey, kita boleh spray sekarang geng. Tengok spray kat mana ni, kat situ Spray kat sini geng. Kat corner ni geng. Lepas tu kita pergi belakang dekat dia punya roller ni kan, dekat roller bawah ni, dekat roller bawah ni geng, tembak kena. Kita dah spray geng. Tengok apa jadi geng. Kita tarik test. Nampak lembut je bunyi dia geng. Jadi kepada sesiapa yang ada kereta Estima, Wellfire ataupun Alphard yang mengalami masalah pintu patah balik ni, dia tak nak tutup, bolehlah beli High Temp Grease ni geng. Dia bagus geng. Spray dekat landasan pintu automatik tu geng.